Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali dengan berita sukan tergempar. Kita mulakan berita sukan dengan aksi EPL antara tim Kota Baru dan tim Ayam-Ayam Jantan. Tim Ayam Jantan bangkit selepas 2 kekalahan, cuma mampu seri 1 sama dengan tim Kota Baru United. Chelsea akhirnya memutuskan untuk menemani budak Spurs yang tak mahu keluar dari gua dengan tewas memalukan kepada Leeds United 3-1. Kata pengurus Chelsea, dia ajak pemainnya tidur dalam gua EPL bersama tim lain. Takkan United dan Liverpool saja tidur situ ni? Kami pun nak juga, katanya kepada wartawan kami. Liverpool, bekas juara dan penghuni gua EPL, sekali lagu malang sekadar seri 1-1 dengan Sunderland. Hampir diaibkan di hujung permainan tapi nasib baik Chesa selamatkan mereka. Arsenal berjaya menembak mati tim lebah 2-0 dengan meriam mereka. Kemenangan ini mengelakkan pemain Arsenal daripada bengkak di sengat lebah. Akhirnya, tim Ranger Hutan berjaya menangkap serigala yang berkeliaran di hutan Nottingham dengan menewaskan mereka 1-0. Manchester City menang 5-4. Fulham hampir buat comeback selepas ketinggalan 5-1. Nasib mereka tak sempat seri. Sekian berita sukan tergempar. Jangan lupa tonton Manchester United lawan West Ham pagi nanti. Adakah tim Tukul Besi berjaya ketuk kepala Setan Merah? Jumpa lagi. Assalamualaikum.